Ini yang PMX selalu ulang-ulangkan berkenaan dengan ketirisan. Kita ni sibuk nak isi air dalam baldi, naikkan cukai. Kita lupa baldi tu, rupanya ada lubang yang besar. Kalau penguatkuasaan itu lemah, siapa yang layak untuk menjadi penguatkuasa? Kami ni dulu nak masuk belajar harapkan beasiswa. Tapi sekarang siapa yang paling terkesan? Kami juga. Bukan orang kaya yang duduk dekat bangsa tu. Bukan. Tapi peniaga kecil kita, kedai runcit yang jujur, jualan mereka jatuh sebab orang cari yang lebih murah di pasaran. Dalam 5 bilion yang hilang itu, ada duit kita.